Korang tengah cari smartphone harga bawah RM300? Ini dia Redmi A5. Jom kita tengok sama-sama. Cuba tengok dia punya skrin ni, memang besar gila. Ini 6.88 inci HD+. Bukan setakat besar, dia punya refresh rate pun 120Hz tau. Memang smooth dan lancar. Dengan skrin yang smooth macam ni, kalau korang jenis scroll TikTok dan YouTube, memang betul-betul layan lah. Dia punya kamera pun not bad tau. Dekat sini ada 32MP main kamera dan 8MP selfie kamera. Memang tak ada masalah lah. Kalau nak ambil gambar OOTD, ambil gambar makanan, nak ambil gambar waktu malam, kamera ni boleh ambil gambar semua tu dengan cantik. Lepas tu dia punya bateri pun besar tau. Dekat sini ada 5200mAh bateri. Nak pakai daripada pagi sampai malam pun tak ada masalah. Siap ada pengecasan pantas 15W tau. Tak perlu nak tunggu lama untuk cas sampai penuh. Dari segi performance pun memang secukup rasa tau. Sebab dekat sini ada prosesor Unisoc T7250 dengan RAM yang boleh extend sampai 8GB. Nak buka Mobile Legends pun tak ada masalah tau. Sebab prosesor ni boleh run game dengan grafik sederhana dengan smooth. Lepas tu antara benda yang aku suka, phone ni ada fingerprint tau dekat bahagian tepi dan dia punya unlock tu memang laju. Cuba tengok tu. Fingerprint ada, face unlock ada. Boleh pilih je nak pakai yang mana. Lepas tu yang bagusnya phone ni ada wet touch tau. So walaupun tengah basah, kita still boleh pakai macam biasa. Skrin dia masih responsif. Pada pendapat aku, Redmi A5 ni memang sangat sesuai untuk student ataupun orang yang baru masuk kerja. Nak bagi mak ayah pun sesuai tau. Sebab phone ni memang reliable. Redmi A5 ni dah lah cantik. Dia punya harga pun murah. Bermula RM299 je. Memang betul-betul value for money. Kalau korang tengah cari smartphone budget, ini dia pilihan terbaik korang.